Allah Ta'ala kata kami tunjuk semuanya akan dua jalan. Dua jalan dibandingkan macam anak bukit. Duk jauh pun nampak ke bukit? Bukit. Nah, maka ibaratkan jalan kepada baik, jalan kepada keburukan, jalan bawa pada syurga, jalan bawa pada neraka, ibarat najdain. Bukan jalan lembah rendah tak tinggi. Tengok jauh pun nampak jeruk. Ni jalan ke syurga. Ni jalan ke neraka. Ayat tu jelas dan nyata. Kami tunjuk semua. Tapi imma syakira wa imma kafura. Ada kala manusia tu yang syukur, hak ni terima beriman. Ada kala pula manusia yang kufur. Maka kita masuk dalam hamba yang syakiran. Dan cuba perhati ayat dia guna bahasa tu berbeza segi perhati balarah. Dia tak kata imma syakiran wa imma kafiran. Kalau kira wazan orang mengaji keadaan sama ke? Syakiran kafiran baru nampak sama kan? Tak, syakiran kafur. Kerana sama nak kata gini pula, imma kafura imma syakura wa imma kafur. Tapi tak, Allah guna bahasa imma syakira wa imma kafura. Arti hak balik kufur lebih banyak pada beriman. Sebab dia guna kafur sirat mubalaghah. Bahkan kalau kita pergi kepada lurah kufur, termasuk kita orang mukmin pun dalam kufur juga. Kufur apa panggil? Kufur nikmat. Bukan kufur agama. Tengok, kita punya harta, kadang-kadang kita kufur dalam guna harta. Ini kufur nikmat. Salah gunalah kita saling kat tu. Bukan kufur agama. Kita orang mukmin, kita tahu halal haram, tapi nafsu kita masih mengkontrol kita. Kita tak boleh nak mujahadah dengan dia. Kadang-kadang kita jatuh ke lembah, ditarikkan oleh nafsu kan. Jadi panggil kufur nikmat. Kita saling kata salah guna. Kufur mana lagu tu? Ada sangat kita salah guna lah. Habis itulah dalam istilah dia panggil apa? Orang yang salah guna nikmat, dia penyalahan gunaan dadah. Sini ada tulis gitu kan? Penyalahan gunaan dadah. Arti dadah itu ada manfaat, tapi kita kena guna, kena kembali klik pada ayat Allah kata macam mana? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ialah Allah, Ia menciptakan barang di dalam muka bumi semua ni lakum. Huwallazi khalaqa lakum. Apa lam? Lam lilintifa'. La ambil guna. Allah Ta'ala jadi semua barang dalam bumi ni manfaat bagi kamu, untuk kamu. Bukan mudarat atas kamu, manfaat bagi kamu. Lepas tu nak tahu macam mana, kita kena buat kajian lah. Benda ni apa manfaatnya, benda ini apa manfaatnya. Bila kita guna tak kena, salah guna kan. Ubat membius, sini panggil apa? Bius ke tak? Kalau kata ni panggil ubat pelali. Sebab bius tak nak faham. Kan kalau nak buat pembedahan kan, nak buat pembedahan, nak buat apa saja, nak potong anggota, dia kena guna ubat tu kan. Ya tengoklah masa kerja dalam penggunaan tu kena makan setengah jam ataupun 20 minit, ada cara dia kan. Abang tu nak pandai guna. Tak pandai guna buat 2-3 jam. Tak itu kan? Dia nak makan, nak kerjanya setengah jam. Dia guna sekadar setengah jam. Lalu cepat dalam kerja, susah. Cuba tak ada yang tu, susah. Ini payah untuk dia tak ada. Tiba-tiba kita ambil untuk lah, salah guna. Kan? Itulah tepatnya. Itulah Allah Ta'ala semua dia buat tu ada guna semuanya. Lepas tu nak pada kita guna. Racun ada gunanya. Bila kita salah guna, bahaya.